Sekarang kita di Airport Minangkabau, Padang. Okay, sekarang kita nak menuju ke van. Van dah tunggu kat sana, dah angkat barang-barang. Hi guys. Sekarang kalau waktu Malaysia pukul 7.30, tapi sekarang dekat sini 6.30. Dia lewat sejam daripada Malaysia. Ini dia kita punya van. Kerinci Wisata. Kerinci Wisata Express. Boleh pergi Kerinci, Dumai, Pekanbaru, Padang. Ni kawan Long Assalamualaikum bang. Ni kawan Long, dia yang bawa van wisata kita hari ni. Allah. Boleh lah. Alamak, kena pula kat kepala Long. Teng? Nina kutip buah jambu. Say what? Teng? Wah. Wah, merah betul. Anis. Ada kambing yang sedang makan di tepi longkang. Apa dia makan tu? Baik. yang? Tomato tumbuh. Tomato? Bukan. Tomato? Betul tu. Oh, alah. Tak masak lagi tomato tumbuh kat longkang. Bukan sahaja kambing, tapi kita ada sekumpulan lembu. Tengok dekat tengah jalan. Bah, yang tu apa bah? Yang atas kuning tu? Kopi. Kopi juga? Oh, yang tu dah hitam. Dah kering. Itu dia. Dengan bala. Yang kambing ni makan ni buah belimbing. Baby, kau baby, kau. Mana boleh lepas tu baju merah. Baby, selak. Kakak, kau. Look. Ni merah okey. Ganding dia jaga. Oh. Yo. Anjing tu ketua. Tadi ada awet horn kita orang ya. Tadi. Betul. Depan dia ada horn pimpin. Dia lalu sebelah tu dia senyum. Awet hot ni. Dengar tadi awet hot. Awet horn. Dia pimpin, lepas tu kita tengok lah. Lepas tu dia pandang senyum. Okay dah. Wah, kita breakfast sini. Ada apa ni? Kalau model lotek itu lontong putih. Jagoan ayam geprek. Sini jalan busy ya. Jalan sini memang busy. Tu apa Long? Rojak? Lotek. Lotek apa? Lotek tu rojak lah kalau kita. Oh, Macam rujak, macam gado-gado. ini namanya lontong. Ini namanya Lotek. Lotek. Selamat menjamu selera. Makan bersama. Cheese lah. Dia guna slang-slang tu sebelah. Dia tak mie ni. Breakfast nasi lemak. Dekat sini lontong. Tak cuba apa tadi? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasgor. Assalamualaikum and hi guys. So hari ni day 2. Aktiviti kita hari ni kita nak pergi jalan-jalan naik motor dengan Along dengan Kak Ida sekali. Kak Ida tak habis sejuk.
Kesejukan. Sejuk. Siapa tak tahan sejuk, bawa dah jaket banyak-banyak. Ini pun Nino cakap bukan musim sejuk tau. Panas. Sekarang musim panas tapi sejuk. Tak tahulah kalau musim sejuk macam mana. Dia Kena beli adapter. Sebab kat sini plug dia dua lubang. Setia ponsel. Okay, sekarang kita ronda-ronda. 0.5 tak? Ya Allah. Jalan kampung. Yes. Now kita tengah ronda-ronda perumahan yang dekat dalam lorong tau. So ni perumahan dalam lorong bagus lah. Macam Rumah dekat Nino. rumah Nino tu tepi jalan Jalan raya. lagi bagus daripada rumah lorong-lorong macam ni. Yang ni memang mostly diorang punya transportation motor lah. Sebab tak ada space nak parking kereta. Oh, ni rumah ni nampak macam nice ke bang? Yang ni rumah biasa. Dia kat sini kalau rumah cantik-cantik sangat. Kalau rumah kampung tengah nampak ni. Ni cantik ni macam kampung lah. Ni okey, ni masjid. Yes. Masjid Raya. Masa raya solat raya tu dekat sini lah. Bawa kancil lah. Bawa kancil ada kat sini. Ingat kat Malaysia. Okay, so itu dia punya kedai runcit kat depan tu. Dia pergi lah kedai runcit. Masuk je. Tengok apa ada. Untuk beli anak. Untuk anak lah. Pergi tengok. Rekod sekali. Ya, dia banyak kopok-kopok yang kat dalam tu yang. Tengoklah. Kopok yang kepek-kepek. Kopok yang untuk anak ke. Tengoklah apa-apa. Sekejap. Untuk anak pergi. So kita nak pergi tengok dia punya kedai runcit. Toko sembako and kelontong. Wah. Ni fresh ni. Wah, ni cendawan. Cantik tomat. Ada untuk ni makan-makan untuk budak-budak tak, cik? Kerepek-kerepek, keropok, kerepek, gula. Ni beli ni untuk orang. Mana? Kopok tu. Ni. Ha. Ke popcorn. Ni dekat sini banyak jual ni. Apa ni bah? Nama dia bah? Kopok kulit lembu Kalau majak je. Inilah. Dia punya kedai runcit. Tomato. Nak ke? Maggi cup. Ada apa? Soto dengan kari. Itu apa Maggi SU tu apa? SU? Oh, tu. Yang ni apa? Oh, sukses. Sukses bah. Goreng. Kopi goreng. Rebus ada. Rebus ada juga. Rebus perisa apa, cik? Ni kuah. Ni kari. Yang kari. Tapi tebal betul dari Malaysia. Ya, tebal. Ni apa ni? Mantap isi mi goreng. Boleh lah yang try ni yang. Boleh lah. Nak rasa satu. Satu lagi. Buluh nak bawa naik motor je. Nampak tak? Diorang punya transportation tu motor je. Banyak dah tapi Ni jalan kampung belah, jalan dalamnya, jalan tanahnya ni lah. Ada sawah, bau tai lombu. Lepas tu buat motocross. Oi, cuci baju. Cuci baju kat longkang ke? Boleh pergi sana lah. Sana tu, boleh keluar sana. Nak pergi mana? Oh, Kau lapangan. Lapangan tu apa?
Boleh jom Boleh nak ikut je lah. Boleh je. Oh, ini jalan dalam. Daripada tadi, daripada kedai yang beli Maggi tadi, Straight. straight jalan lah. Lepas tu ada tembus sini. Ni ke mana? Alung ingat tak? Ke kanan? Rasanya ni. Alung pun dah lupa. Weh, ni kalau malam-malam Very nice. Kalau malam-malam ni. Kalau malam-malam mau balik rumah, kalau ada rumah dalam ni, very nice. Nanti akan, di sinilah. apa? Dalam hutan ni lah tempat, Yang sejuk ni telinga you yang. di tempat Desa Penari. KKN Desa Penari. Di sinilah tempat Desa Penari tu. Dalam Panjang tau video ni. Dalam punya toilet. Kat lah yang hantar Ni dalam panjang. ni. Apa? Ni, pandang. Depan. Oh, kandang kambing ke? Apa ni? Alamak, ada orang buat Ada orang ni. biji kopi. Rekod. Boleh Long? Hati-hati yang. Oh, ada rumah lagi dalam ni. Bawah, hati-hati bawah. Oh, kita sudah masuk balik, keluar daripada hutan KKN Desa Penari. Dan kita dah tembus ke Sekolah. ni sekolah. Sekolah apa ni? Loh, ni sekolahan. Sekolahan. Yelah, Oh, ni Padang. Ni Padang budak-budak sini main bola. Padang budak sekolah lah kan? Yang lawa ni yang kat gunung tu yang bukit tu. Rekod lah. Tu nampak tu. Cantik ah. Masin tadi yang punya motor ni rumah. Oh, mana ni? Dalam ke mana? Ni ada sekolah. Ni sekolah. Sabar. Sekolah sebelah kiri. Ni SD ni sekolah. Pemerintah Kabupaten Danau Kerinci. Ni dia punya sekolah. Oh, dia punya sekolah. Sekolah rendah. Ni apa? Ya, baba. I rasa dulu I sekolah kat sini lah yang. Oh, ya je lah. Ya, I ikut Elza. Sekolah kat sini berapa hari? Kau bersekolah dekat dengan KKN. Sate. Rekod sikit lah. Rekod. Panjang Sate apa apa bang? ni? Sate Minang. Sate Minang ke? Sate Padang. SD Padang. Padang. Sekejap. Ini tak sate Priaman ke dah? Sate Padang tu. Mana? Yelah, sekejap lagi lah. Ya. Ni kedai runcit. Ni apa ni? Allahu Akbar. Padi. Padi. Pakai tadi. Dah mati kan? Dah lama. So now kita nak pergi ke danau. Oh, lawa. Nampak tu? Banyak lembu-lembu. Nak makan rumput. Kita nak buat scenery ni lah. Ni. Oh. Ya. Wah. Besar gila rumah ni. Ni orang kaya. Macam rekod ni guna phone you lah yang. Apa balik ni? Kaya gila. Oh. Tak takut dah. Aku cinta padamu, katakanlah kau cinta
Allah. Orang tangkap ikan. Orang tangkap ikan. Okay. Mana ikan ni? Nampak lah. Tak ada orang kutip lah apa-apa boleh kutip. Hai, Assalamualaikum. So, sekarang kita dah sampai dekat Danau Kerinci. Danau ni dia macam dia tasik, tapi orang sini panggil laut lah sebab dia punya tasik tu besar lah. Boleh tengok. Tadi akak dah jumpa kedai yang ayam makan tu. Yang duduk sini kat dalam sofa tu boleh makan dalam. Yang kawan-kawan. Situ ada orang mancing dan dekat ikan. Mana? Danau dia. Saya rasa air ni sejuk. Tak ada ikan lah ya. Nak cakap apa? Mana Gunung Raya tadi, Long? Ini Gunung Raya, gunung berkembang. Ni gunung ni dengan ni. Ini Gunung Raya, ini anak gunung lah. Ini anak gunung. Ini ni gunung berkembang satu. Lepas tu ada dua. Tak nampak sangat. Dia ada kabus. Ni Gunung Raya. Lepas tu dekat sana ada kabus-kabus tu belakang tu gunung berapi Kerinci. Nama pun Gunung Kerinci. Nama dia Gunung Kerinci. Tempat dan orang mendaki, hiking, itu spot dia lah. So itu gunung berapi aktif kan? Aktif. Gunung berapi aktif. Tapi dipantau lah, dijaga, sentiasa ada monitor. So sini memang view dia nice. Udara pun nice. Dulu akak tengok gambar dekat belakang surat. Setia menanti walau di hati saja. So tadi kita dah pergi danau, kita dah pusing-pusing kampung. So ni kita nak pergi ke pantai pula. Macam tu. Mau asyik ikut? So now kita nak pergi ke pantai. Alo suka lah sebenit bagi tahu. Tadi nampak je straight dia. Ni apa ni? Satria Kitchen. Tengok Alo suka tak bagi signal last minute. Ada tiang. Tai lombu. Oi, macam Mai. Baba. Takutlah. You ni kenapa? Rekod lah je lah. Yalah, ada sekali dah tanduk ke. Tanduk nak buat macam mana? Jatuh je lah. Lagi dia tak tanduk tak jatuh. Maknya lembu lah kat sini. Hei, ni baju Alam Flora dekat Malaysia.
agak apa ni? Agak banyak sampah eh. Tak ada orang kutip sampah. Dekat Kerinci ni tak ada tukang kutip sampah. Diorang punya cara apa? Buang sampah, bakar and jadikan baja untuk tanaman. Ya Allah, banyaknya lembu kat sini. Ya Allah. Bagi makan ni. Bawah. Hai, ada lagi. Itu tinggal. Dan ternak lembu. Jom. Ya. Cat. Pergi kat air. Bas ekor tu dekat kita. Kaedah geli ke? Mana pantainya? Oh, patutlah kata kereta tak boleh masuk. Motor je. Ni kalau bawa kakak mesti dia suka kan. Tengok lembu-lembu tu. So ni apa ni? Padi yang dah ni bang? Apa ni dah bukan padi yang ni. Inilah bukan padi yang sudah disemai. Dah habis semai. Ya kot. Mana? Apa benda yang terbang atas tu? Banyak-banyak tau. Apa tu? Langau kot. Ha? Dia singgap dekat atas lembu. Oh. Ya Allah, teruk orang jalan kat sini. Ada tangan. Macam. Oh, banyaknya. Hmm? Orang-orang dating sini ah. Oh, kat sini lah yang mak pergi makan tu kot dengan kawan-kawan tu. Nak turun ke yang? Boleh ke? Ke nak turun? Kan dia tulis parking di tepi ke? Tu lembu. Tu kerbau. Dia nampak benda ni kot. Langau. Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Jangan apa? Apa? Tadi macam ada jual
Besar gila kodok dia. Sedap lah. Tu kodok dia. Bagi anak nasi ni. Sedap lah. Besar kan kodok. Terima kasih. Tadi kita dah jalan. Kita dah berhenti kat kedai. Kedai yang sebelah danau. Kita nak beli-beli sikit. Ada Oreo lah, Choco Pie lah, Odor lah. Ni ada pop mie. Situ ada cicil. Nampak dalam. Yogurt je. Dibekukan. Dia sachet. Oh. Oh, ni yogurt dalam sachet buka lepas tu macam melisa. Kalau nak bekukan je dia lah aiskrim. So Nak beli ke? healthy lah.